excited untuk hikayat Batu Bertangkuk adalah. Itu sajalah, saya tak boleh cakap lama-lama sebab samping saya nak terlondir ni. Kalau saya cakap lagi makin lama makin ke bawah. Saya kena tahan. Boleh. Inilah penyebab Mak Tanjung nak lari pergi Batu Bertangkuk agaknya. Tidak, bukan. Bukan. Okey. Bukan. Mana? Yang mana satu? Okey, baiklah. Kita nak tahu pakaian tradisional hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak pakai tu pandang bawah, tak nak pandang sini. Saya buat jual benda je. 2 tahun tu saya berlatih macam mana nak jadi binatang. Tok ni binatang? Ya. Sebab saya dah lama sangat jadi manusia. Jadi saya tak rasa lah saya nak dimakan batu lah. The reason yang my mom pergi Batu Bertangkuk tu